Hai kamu orang, welcome back to my channel. Okay, so hari ni saya mau prank suami saya, Fendi. Okay, saya mau prank, saya mau tarik rep kereta dia. Lepas tu, and then saya mau uji dia. Kalau dia tahu, kalau kantoi pun, saya mau tahu dia sayang, dia masih sayang saya ke atau dia sayang kereta dia tu. Okay, jom. Saya mau tarik rep kereta Honda dia. Okay, kereta ni guys. Kamu tengok, calar-calar sudah. Ni gara-gara kami bergaduh, beg saya pergi apa, heret-heret dia. Lepas tu, memang terbuka-buka sudah. Jadi saya mau buka dia punya wrap ni. Tengok. Nak kan kereta begini, dia punya color begini mau disimpan. Mestilah ditarik kan. Siapa? Kita try tarik ni. Uish. Jangan kamu harap dia anda marah sangatlah. Sekejap. Ini proses saya buat prank. Harap-harap dia nak apa? Meradang. Fendi ni sudahlah, dia orang yang dah suka kena prank. So, okay, jap. Ini okey kali ya? Jom kita uji dia punya. Saya kena tapuk. Uji dulu dia sayang saya ke dia sayang kereta ni. So, saya kena tapuk dulu ni kamera di mana. I think di sini better. Okay kah guys? Okay kah? Macam ni okay? Kereta dia. Okay. Sayang, apa you buat tu? Sayang. Apa you buat? Kenapa You mau pergi mana? Ya Allah. Kenapa? Kenapa you cabut? Ni boleh tampal balik. Kenapa you cabut? Tidak boleh tampal balik kan? Hah? Astaghfirullahalazim. Why? Nah, tengok. Sudah tampal. Okey je. Kenapa you cabut? You mau pergi mana? Tiba-tiba pula air. Tak expect pula air keluar. Kenapa you cabut? Kenapa? I jadi... Aduh. You cakap cabut lah. Lagipun dia punya warna ni, rep ni dia elok cantik lagi. sudah. Dia cantik sudah warna dia. Cantik lagi bah. Cala-cala apa sikit je. Dah lah. Astaghfirullahalazim. Kenapa you buat video lagi? Kenapa Hah? you buat video? Kenapa? Nanti I off lah, I cut. I tanya you, sekarang kenapa you cabut? Rap tu elok lagi. Bagi tahu I, apa reason? Tengok, I just cabut begini je. Tu? Okey balik. Macam mana tu? Rabun kah? Tengok tu. Berapa banyak kedut? Mana ada? Okey je lah. Ha? Kejap. I tak faham kenapa you cabut. Surprise! It's a prank ba. Guys, tengok dia punya kalut ada. tu. Dia punya risau tu. Dia fikir betul-betul. It's just a prank. Mana ada, ini prank yang dah damage, you nampak tak tu? Tengok. Mana ada orang prank macam ni? Tak ada orang yang prank macam ni. Ni kalau macam ni, ini bukan prank. Ini memang you dah cabut betul-betul. Ya, nampaklah batu. Damage dia dah betul-betul tadi. You faham tak? Jadi, you sayang I ke you sayang kereta you ni? Kenapa tiba-tiba soalan macam tu? Sayang I ke sayang kereta ni? Marah-marah je. Dah you pergi cabut, kenapa? Elok lagi. I cakap nak tukar warna tu lama lagi. Lama betul. You tengok you rakam ni. Ni you tengok. Mana? Ini I dah buat warna sama dengan ni, nampak ni. Tengok. I dah matchingkan dah warna, tiba-tiba you pergi cabut. Jadi you sayang kereta lah daripada I. Bukan tu persoalan dia sayang. Dengar sini. Rap ni kalau you nak prank ke apa ke, janganlah cabut rap. You tengok ni. Ini kalau you nak setrika pun mana boleh.
Buruk dia jadi. Ambil saja tu slow tap. Benda ni makan masa. Ambil slow tap, okey sudah tu. Apa punya idea lah buat slow tap ke apa. Ni kalau you slow tap ni okey. Apa you buat tu? ampun. Kenapa you tarik? Janganlah tarik Dah lah. memang macam ni, nak macam mana lagi. It's just a prank. Sayang tak ada orang buat prank macam ni. It's I- okay. I slowly ni bagi tahu dekat you. I cakap elok-elok sekarang. Mana ada orang prank buat macam ni. Ini bukan prank, ini dah damage. Betul-betul, dah permanent damage. I nak kena tukar warna ni. Jadi you sayang kereta you daripada I. You tengok Ya. ni kalau I nak wrap balik, I kena order satu roll warna yang sama macam ni. Mana ada datang kedai terus boleh repair. You tengoklah betul-betul. Tengok kamera, tengok I lah. It's okay. I'm sorry. Tiba prank tengah-tengah hari. I'm sorry. It's just a prank. Okay, so ni macam mana? Baca you cabut. Cabut Kalau- lagi guys. Kalau I tampal ni, mana boleh dah rupa dia sama macam tu. Nampak ni, you dah terkoyak-koyak dah. Ya, I Bah, geram sudahlah. Sudahlah. Tutuplah masuklah. kamera tu. Nanti I cut saja. Okay guys, dia lagi sayang kereta dia daripada I. Bukan macam tu bah sayang. Biarkan dia Sayang. di luar sendirian. Okay, kita tutup pintu. Sayang, sini.